Pernah tak rasa masa kerja, fokus selalu lari? Ramai orang hadapi masalah ni. Tapi, ada satu teknik popular, Pomodoro, 25 minit kerja, 5 minit rehat. Tapi, betul ke ini yang paling efektif? Kita akan bongkar rahsia di sebalik fokus manusia. Ada namanya, kurva perhatian. Bukan semua orang sama. Ada yang puncak fokusnya cepat, ada yang lambat sikit. Jadi, adakah 25 hingga 5 tu universal? Data saintifik kata tak semestinya. Kajian menunjukkan nisbah terbaik mungkin berbeza. Ada yang 52 minit kerja, 17 minit rehat lebih produktif. Ada pula yang perlukan rehat lebih kerap. Kunci dia, kita kena kenal diri sendiri. Eksperimen dengan nisbah kerja rehat yang berbeza. Pantau produktiviti anda. Teknologi boleh bantu kita cari irama fokus terbaik. Jangan ikut bulat-bulat, sesuaikan untuk diri anda. Maksimumkan potensi, bukan cuma ikut trend. Nak tahu lebih lanjut, jom saksikan video ni sampai habis.